Ini ada dua sebab kenapa kau tegur pasangan kau pasal rokok tapi dia tak nak dengar langsung. Kalau kau tengah rasa penat kan, rasa sedih sebab laki kau terlalu degil, kau kena tengok video ni sampai habis. Sebelum tu kau follow dulu supaya tak terlepas info menarik kat akaun ni. Kau like dulu, share dulu supaya ramai orang belajar juga. Sebab yang pertama, kau sendiri pun tak cari ilmu pasal nikotin. Kau asyik-asyik ulang benda sama je. Tak habis-habis tanya bila nak berhenti. Tak habis-habis bebel benda sama je. Lama dia pun meluat tak dengar. Korang perempuan pun kau kena faham juga. Penyampaian orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu memang lain. Kalau kau faham pasal nikotin, ketagihan, craving, kau boleh explain benda yang mungkin dia tak pernah tahu tau. So bila kau bercakap dengan ilmu, lain sikit cara nak terima tau. Otak dia pun mungkin lebih terbuka nak dengar apa yang kau cakap. Sebab yang kedua, kadang-kadang kau sendiri pun tak suka dengar nasihat pasangan kau lah. Laki kau tegur apa, kau tak dengar kan. Dia tegur, kau still buat lagi. Tapi bila kau tegur pasal rokok, kau ingat dia terus dengar ke? Bukan maksudnya semua benda kau kena ikut cakap pasangan kau. Tapi kalau kita nak pasangan kita belajar terima teguran kan, kita pun sama lah kena belajar terima teguran. So kalau korang rasa korang tak nak give up, tolong pasangan kau nak usaha berhenti merokok ni, masuk dalam live saya. Saya bekas pokok tegar. Saya tahu behavior perokok macam ni. Apa yang korang kena buat untuk pastikan pasangan korang berhenti. Jumpa dalam live nanti. Kalau malas nak jumpa dalam live, tekan kat bio saya ada link untuk akses ebook Seni Berhenti Merokok.